Ada 20.6 bilion. Duit tu datangnya dari Tok Arab. Gunungnya derma. Saya ingat kalau Tok Arab tu gila pun dia tak bagi. Najib Razak duit berapa? 700 million US dollar goes into his personal account. Ini dia sebut Twitter ni mula-mulanya bocor di luar negara, dalam akhbar asing, bukannya akhbar kita, bukan dalam media kita pun. Daripada akhbar asing, bayangkan orang luar boleh laporkan 2.6 billion ringgit. Why would a Middle Eastern donor be willing to donate 2.6 billion ringgit to a prime minister for his domestic elections? Yeah, my best friend lah. No, you need help, I give you 2.6 billion ringgit. Pada 2 Julai 2015, Sarawak Report dan The Wall Street Journal mendedahkan wang berjumlah RM2.6 bilion telah dimasukkan ke dalam akaun pribadi Najib Razak dan mengaitkan wang tersebut dengan 1MDB. Najib Razak mengakui perkara tersebut benar, tetapi hanya bukan dari 1MDB. Saya tak melakukan sesuatu kesalahan dari segi undang-undang. Perkara ini telah pun dijelaskan dalam Dewan Parlimen. Saya nak mengulangi bahawa ada beberapa aspek yang perlu diketahui. Pertamanya, 2.6 bilion itu bukan duit awam dan bukan duit 1MDB, dan perkara ini telah pun disahkan oleh SPRM. Yang kedua, ini penderma-penderma telah pun disahkan dan telah pun ditemui oleh SPRM, dan SPRM telah pun mendapat kenyataan-kenyataan daripada mereka. Yang ketiga ialah waktu akaun ini diwujudkan, Bank Negara telah dimaklumkan. Jadi tidak ada niat sama sekali untuk menipu ataupun untuk melakukan sesuatu, sebab Bank Negara telah pun dimaklumkan tentang wujudan akaun ini. Dan keempat, mereka yang menderma ini tidak ada apa-apa niat untuk mendapatkan apa-apa balasan, timbal balas. Dan mereka juga menganggap ini bukan sebagai satu rasuah. Ini sebagai satu donation. Kalau donation, kalau satu derma, ini tidak menyalahi mana-mana peruntukan undang-undang. Pemimpin dan media pembangkang terus mengaitkan wang tersebut dengan 1MDB, dan pada 26 Januari 2016, Peguam Negara telah menjelaskan hasil siasatan RM2.6 bilion selesai dan mengarahkan SPRM menutup kertas siasatan tanpa sebarang pendakwaan. Ini membuktikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tidak bersalah dalam mana-mana tuduhan yang coba dikaitkan dengannya. Laporan berita BBC menyiarkan kenyataan daripada wakil keluarga di Raja Arab Saudi yang mengakui pemberian pribadi kepada Najib Razak. Wang sebanyak RM2.6 bilion diberikan atas dasar persaudaraan Islam bagi membantu kepimpinan Najib Razak dalam kampanye PRU ke-13. Negara Jordan pernah mendapat $1 bilion Amerika menerusi pembiayaan pembangunan Arab Saudi. Sudan pula menerima nilai yang sama untuk membiayai pembinaan empangan di Sungai Nil. Maghribi dan Mesir turut menerima ratusan ribu dolar Amerika untuk membiayai bantuan minyak, pelaburan, dan pekerjaan. Semuanya daripada sumbangan pribadi keluarga di Raja Arab Saudi.